Okay, Assalamualaikum bang. Ni ada seluar loreng. Seluar ni saiz 4. So saiz 4 ni lebih kurang dia pinggang dia 38 lah kalau kita tarik 38. 39 macam tu lah. So kalau kita tak tarik getah dia jadi 36 macam tu. Okay, pinggang customer saya ni 29 sahaja. Okay. Jadi awal mula pertama mulanya, yang paling penting sekali kita dia punya cara kita nak tetas lah. So saya akan buka daripada fly dia ni. Fly dia ni kan dia ada jahitan yang kata apa, jahitan yang kuat lah kat situ. Jadi kita buka bahagian tu dulu. Kemudian saya akan buka daripada atas ni, pinggang dia ni. Saya menggunakan pisau bang. Pisau kertas je. Okay, saya buka ni. So kita akan buka habis lah. Sebab kalau yang saiz, contoh saiz double XL, kita nak jadikan dia saiz S, memang nak kena buka habis. Jadi okay, saya buka dulu saya buka, abang tengok saya buka dululah. Okay. So bahagian-bahagian yang orang kata jahitan yang kuat ni, bahagian ni lah kita kena banyak menggunakan pisau tetas. Ada bahagian-bahagian tertentu yang kita perlu gunakan pisau, ada bahagian kita boleh tarik saja. Contoh dekat jahitan mati dekat getah ni pun kita kena buka lah. Nak tarik pun kena hati-hati, takut dia rabak. Kalau salah tarik pun bahaya juga. Okey, settle bahagian apa? Settle buka bahagian pinggang. Kita buka bahagian. Okey. Bahagian kaki ni. Bahagian kaki ni tengoklah labuh dia. Kalau tak labuh sangat, kita buka bahagian ni je lah. Tempat yang kita nak tetas ni, celah kelangkang ni. Bahagian celah kelangkang ni. Okey. Macam saya bang, saya akan buka bahagian yang tulang ni. Saya buka satu tulang yang ujung ni. Dia kan ada dua tulang tu kan. Saya buka yang ujung ni. Saya buka yang ujung ni saja. Lepas tu yang satu lagi tu, jahitan tulang satu lagi tu, saya tarik je. So dia dah mudah nak tarik lah. Kalau nak tetas menggunakan pisau ni, kena ratakan macam tu. So kita tarik sikit macam tu. Lepas tu bagi dia tegang. Lepas tu kita layan dengan pisau. Okay, so cepat sikit lah kita punya cara. Kalau kita dah mahir, sekejap je. So ni pun dah siap lah. Kita siap lah buka habis. Kita tarik je. So bahagian belakang ni, saya akan buka dua-dua jahitan tulang dia. Yang ni saya tak koyakkan, saya tak pisahkan. Biar dia melekat. Supaya dia tak satunya kita mudah nak jahit dan kita mudah nak tanda, supaya tak lari dia punya poket belakang tu. Sebab kita ikut yang asal je. Okay. So siap saya buka seluar ni. Okay.